Saingan Liga A1 Semi-Pro musim 2025-2026 kini menerima masuk 12 pasukan yang berjaya mengesahkan penyertaan setakat ini dengan sepak mula yang dijadualkan pada penghujung Julai dan berakhir Mei 2026. 4 pasukan baharu dan 5 pasukan sedia ada serta 3 pasukan feeder dijangka memeriahkan saingan yang kini semakin mendapat tempat di kalangan peminat bola sepak tempatan. Pengerusi Amateur Football League atau AFL, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi berkata, secara rasmi 12 pasukan yang telah berjaya menyertai saingan adalah Armed Forces FC, Manjung City FC, Immigration FC 2, Johor Darul Tazim 2, Selangor FC 2, Kelantan WTS FC dan Kedah FA. Turut menyahut cabaran adalah Macan FC, Kelantan Red Warriors FC, Bunga Raya FC, Malaysian University, Persatuan Bola Sepak Perak, katanya selepas mesyuarat ahli lembaga pengarah AFL di Shah Alam. Muhammad Yusof berkata, 3 pasukan diberikan kelulusan bersyarat bagi membolehkan mereka turut sama menyertai saingan Liga A1 Semi-Pro musim ini. 3 pasukan tersebut ialah Kedah Darul Aman FC, Gua Sheikh Alwi dan Seoul Phoenix FC, iaitu kelab dari Korea Selatan yang berpengkalan di Lembah Klang. Mereka diberikan tempoh 10 hari, dari 6 Jun sehingga 15 Jun 2025, untuk melengkapkan beberapa kriteria dan dokumen yang diperlukan. Perancangan kita sebelum ini untuk mendapatkan sehingga 14 pasukan yang bakal bersaing. Jika semua atau ada di antara mereka berjaya mendapatkan kelulusan penuh maka akan bertambah bilangan pasukan. Jika tidak, AFL tiada masalah untuk meneruskan dengan 12 pasukan yang sememangnya telah bersedia, ujarnya. Pada musim lalu, Melaka FC dinobatkan selaku juara manakala Immigration FC di tempat kedua yang memastikan kedua-dua pasukan ini layak secara merit untuk beraksi di pentas Liga Super musim ini. Pelan Perlindungan Perubatan Komprehensif yang ditawarkan oleh AIA Malaysia. Pelan ini direka untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kos rawatan perubatan sambil menggalakkan gaya hidup sihat melalui ganjaran kesihatan. Kelebihan AIA Plus Health adalah perlindungan komprehensif, iaitu meliputi pelbagai jenis rawatan perubatan dengan had tahunan yang tinggi dan tiada had seumur hidup. Juga ganjaran kesihatan, di mana ia akan mendorong gaya hidup sihat dengan ganjaran melalui Health Wallet dan AIA Vitality. AIA Plus Health juga fleksibel, iaitu mempunyai pilihan pelan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan dan bajet individu, serta mempunyai perlindungan jangka panjang, iaitu perlindungan sehingga umur 100 tahun, sesuai untuk perancangan kewangan jangka panjang.